Guys, Lokman Adam telah mengeluarkan satu kenyataan yang bagi saya telah memfitnah Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu. Saya nak Lokman Adam membuktikan yang Presiden Bersatu ataupun Presiden PAS pernah pergi berjumpa dengan Zahid Hamidi dan membuat pakatan ini. Saudara Lokman Adam, janganlah anda menjadi kaki fitnah seperti mana Cikgu Bat Musibat. Kami daripada Perikatan Nasional menuntut tunjukkan bukti jika anda bukan pemfitnah yang mengatakan Presiden Bersatu ataupun Presiden PAS pernah berjumpa dengan Zahid Hamidi dan menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Zahid Hamidi untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Buktikan, jika tidak anda adalah penfitnah. Dia siapa pun nak tubuh kerajaan dalam keadaan hari ini, last kali kena cari UMNO juga. Itu sebab dia orang ni cukup benci dengan Datuk Seri Zahid. Sebab kalau tanpa sokongan daripada Datuk Seri Zahid, yang akan ke penjara, yang menantu dia nak masuk penjara pun akan ke penjara, yang anak hilangkan minyak masak pun akan ke penjara, yang menantu kena siasat pun akan kena penjara, kan? So semua tengah gelabah. Itu sebabnya walaupun dia benci dengan Datuk Zahid ni, dia pergi juga jumpa dengan Datuk Zahid, menawarkan jawatan Perdana Menteri. Kalau Datuk Zahid ni jenis macam MIC ni kan, gelojoh nak sangat jawatan, dah lama dah dia sapu jawatan tu, betul tak? Tapi Datuk Zahid bukan bodoh, kita kenal siapa PAS tu, apatah lagi kita lebih kenal siapa Hamzah Zainuddin tu, Jadi kalau misalnya Datuk Zahid ni macam MIC, gelojoh sangat nak jawatan, dia terima jawatan ni, Kita dah pernah kena tikam dah dengan puak-puak Perikatan Nasional ni. Kita ampunkan dia orang, kita maafkan dia orang. Last kali apa dia buat? Bila dia dapat kuasa, mula-mula dia dengar cakap kita, lepas tu dia tak dengar cakap kita, dia balonnya kita, dia tikam belakang kita. Bukan setakat tikam, dia bully kita, duit kita ditahan walaupun mahkamah dah putuskan suruh lepaskan duit, Jadi kalau misalnya Datuk Zahid ikut perangai setengah-setengah lah, setengah-setengah yang emosi, marah Datuk Najib tak dibebaskan dan sebagainya, dia boleh je terima jawatan Perdana Menteri ni. Tapi kena tahu apa tujuan mereka ni. Tujuan mereka ni bukan nak mengangkat kita menjadi Perdana Menteri, tidak. Tujuan mereka ni hanya satu, nak menang pilihan raya pilihan raya yang ke-16. Dan pilihan raya yang ke-16 mereka tidak ada peluang menang kalau BN dan PH masih bersama. So strategi mereka tak lain tak bukan, dia pancing kita, umpan kita dengan jawatan Perdana Menteri. The moment kita terima je, cukuplah. Paling lama 6 bulan dia bersama dengan kita, lepas 6 bulan dia tarik balik sokongan. Ketika tu hubungan kita dengan PH dah hancur, berderai. Kalau kita nak